apa 8 kategori Surfbin? Tengok video ni sampai habis. Untuk korang yang, bukan untuk korang lah basically, untuk semua yang mempunyai perniagaan yang di mana nak kena start implement e-invoice ni kan. Okey, korang kena tahu ada satu orang kata function yang di-create, iaitu Surfbill. So, apa maksud Surfbill ni? Surfbill ni bermaksud kita billkan benda tu sendiri lah. Dia macam tu, tanpa mendapat e-invoice daripada site sebelah sana. Ada 8 kategori di mana kita boleh buat Surfbill. Bukan semua benda yang kita boleh buat Surfbill. Korang boleh rujuk video-video aku sebelum ni. Ingat bukan semua benda boleh buat Surfbill. Ada 8. Yang pertama, payment kepada ejen-ejen. Ejen-ejen, distributor, stokis, affiliate, semua ni lah. Lepas tu yang kedua, payment dividend ataupun profit distribution. Yang ketiga, payment untuk interest paid. Interest paid ni adalah interest yang kita bayar, contoh macam interest kereta. Yang keempat, transaction kau dengan supplier foreigner, which is supplier luar negara lah. Okay. Yang kelima, payment kepada hadiah kemenangan nombor ekor. Tak kisahlah hadiah kemenangan nombor ekor ke, kau pergi kasino Genting Highland ke, hadiah-hadiah tu lah. Yang keenam, kalau kau nak tahu lagi 3 ni, korang komen nanti aku cerita. Dan kepada siapa nak tahu lebih lanjut, lebih faham berkenaan dengan e-invoice ni, korang boleh join kelas aku dengan melihat link di bio. Okay, jangan lupa follow, like dan share.